Boleh kan kita bagi cucu main handphone kita? Rahmat bagi tahu jangan bagi cucu main handphone kita. Yang tahu ni banyak bagi cucu main, saya tahu. Jangan bagi. Kenapa Rahmat kata tak boleh bagi? Sebab masa dia main game tu nanti, dia dekat button yang tak patut dia tekan. Dekat Kuala Lumpur ada seorang mangsa hilang. Kadang-kadang bagi cucu dia main handphone, cucu dia tekan. Handphone tak boleh sembarang tekan. Handphone dia macam sebuah kereta. Sebelum bawa kereta kita buat apa? Lancar kan? Nak ambil lesen kan? Sama macam handphone. Kalau kita tak lancar bawa kereta dan kita bawa je kereta, apa jadi? Accident. Sebab kita tekan pedal ataupun minyak tu yang tak patut kita tekan kan? Mati. Yang lagi dahsyat, kita mati seorang tak apa, kita bawa polis sekali nanti. Kita langgar orang lain. Sama macam handphone. That's why lepas ni jangan bagi cucu main. Cakap tu minta maaf, nenek minta maaf. Tu polis sudah beritahu tak boleh bagi. Kenapa ni? Tak boleh. Dia kata tak boleh. Handphone ni bukan alat mainan lagi lah. Macam dulu-dulu kita ingat handphone dia boleh main-main kan. Sekarang tak.